Kisah ni berlaku pada seorang pelajar asrama yang bernama Aiman. Di malam yang sunyi ketika pelajar lain sedang nyenyak tidur, Aiman tiba-tiba terbangun sebab dia rasa nak terkencing. Kemudian dia pun tengok ke arah jam di dinding dorm asramanya. Jam di dinding asrama waktu tu menunjukkan jarum tepat-tepat pukul 2 pagi. Akibat takut untuk pergi tandas seorang, Aiman cuba kejut kawannya yang sedang nyenyak tidur, tapi malangnya kawannya tidur mati. Akibat sudah tidak tahan, Aiman pun pergilah ke tandas seorang diri. Pada waktu tu suasana sangatlah sunyi. Kebetulan pula laluan ke tandas asrama bersebelahan dengan padang bola lama asrama. Tiba-tiba, Aiman ternampak sesuatu yang sangat pelik di tengah padang tu. Ada 4 sosok misteri sedang berdiri tegak di tengah padang asrama. Aiman pun hairan siapa yang berdiri di tengah padang waktu tu. Mungkin tu kawan-kawan dia dari dorm lain yang baru balik fly dari asrama. Aiman pun pergi mendekati 4 sosok misteri tu dengan lebih dekat. Tiba-tiba 4 sosok misteri tu serentak berjalan ke arah Aiman dan salah satu darinya menjerit, "Banzai!" Aiman dengan keadaan cuak masa tu pun pecut lari tak cukup tanah, sekuat hati balik ke dom asramanya semula. Lepas tu, sampai di dalam dom asrama, Aiman selimut seluruh badan dia dalam keadaan menggigil ketakutan akibat nampak sosok misteri tadi. Keesokan paginya, sebab dari kejadian tu, Aiman demam panas yang sangat teruk. Cikgu benarkan Aiman pulang dan berehat di rumah. Jadi kalau nak lagi video seram macam ni, tekan butang like dan subscribe tu. Kalau ada idea atau pengalaman yang seram dari anda, boleh tinggalkan komen.